saya dengan sukacita berasmikan majlis pelancaran program Teduhan Insani Madani Mawib tahun 2025 bersamaan dengan 1447 Hijri pada tengah hari yang penuh barakah ini. Pemberian rumah yang tuan-tuan dan perempuan perolehi pada hari ini adalah sebahagian daripada nikmat yang Allah SWT berikan. Jadi saya doakan tuan-tuan dan perempuan, rakan-rakan sahabat asnaf yang menerima bantuan ni pada hari ini untuk sentiasa menjadi insan dan manusia yang bersyukur pada Allah dan mengucap terima kasih pada orang yang membantu. Jadi kita kena sentiasa berdoa agar Allah SWT berikan kemudahan kepada kita. Dan pada hari ini melalui program Teduhan Insani Madani ini, pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, falsafah Mawib ialah dan hasrat kita ialah untuk memastikan tuan-tuan dan perempuan di kalangan asnaf ini akan dapat keluar daripada kepompong kemiskinan. Allah tidak akan ubah nasib mana-mana kaum sehingga mereka mengambil usaha sendiri untuk ubah nasib mereka. Jadi saya doakan agar tuan-tuan dan perempuan satu masa nanti bukan saja lagi menjadi orang yang menerima bantuan, tetapi Allah SWT murahkan rezeki tuan-tuan dan perempuan untuk menjadi mereka-mereka yang akan membantu orang lain dengan kejayaan nikmat yang Allah SWT berikan di dunia ini, insya-Allah. Inisiatif pemilikan rumah ini yang saya sebutkan tadi, jumlah dia sebanyak 632,000 adalah merupakan inisiatif terkini, kaedah yang terkini yang diperkenalkan oleh pihak Mawib. Dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan macam mana pun Allah uji kita, dengan apa kesusahan sekalipun, jangan sekali-kali wala tai'asu min rahmatillah, jangan sekali-kali kamu merasa kecewa dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.